Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, dalam video ni saya nak kongsikan topik kita yang seterusnya, iaitu tentang business plan, dan ini merupakan seperti yang semua maklum, business plan adalah topik yang sangat penting kerana itu adalah assessment, markah assessment yang paling besar sekali. Jadi saya harap anda semua boleh fokus dan uh, fahamkan tentang isi kandungan business plan ni. Dan untuk praktikal, tutorial, cara nak buat dan sebagainya, kita akan buat bersama-sama di sesi tutorial pada kelas masing-masing lah. Okay, hari Isnin, hari Rabu dan hari Khamis. Untuk business plan ni, untuk sesi ataupun video kali ni, saya hanya akan explain tentang teori, okay, apa yang ada di dalam business plan ni, apa tujuan dan sebagainya lah. Okay, baik, jom kita mulakan. So at the end of this session, anda semua akan tahu ataupun anda akan faham tentang kepentingan business plan ni dan cara macam mana untuk menyediakan business plan. Baik, so kita mulakan dengan what is a business plan. Okay, business plan merupakan satu dokumen bertulis. Okay, keyword dia adalah dokumen bertulis yang menceritakan tentang bisnes yang kita nak jalankan ataupun boleh jadi projek yang kita nak lihat secara komprehensif dan juga menyeluruh. Okay, ada nama lain untuk business plan ni seperti working paper, business proposal, project paper ataupun prospectus. Tetapi di dalam dunia bisnes, kita panggil dia sebagai business plan. Secara ringkas je, kenapa kita nak kena buat business plan ni, sebab kalau saya lihat dengan usahawan, pengalaman saya bersama dengan usahawan, mereka ni ada banyak idea, ada banyak strategi dan sebagainya, tetapi kelemahan mereka adalah semua itu hanya berada di dalam otak mereka sahaja, hanya ada dalam perancangan dalam kepala sahaja tanpa diterjemahkan kepada bentuk bertulis. Sebab di dalam human behavior ataupun psikologi ni, bila kita tulis sesuatu target ataupun perancangan, impian dan sebagainya, itu akan membuatkan kita lebih yakin, lebih firm untuk betul-betul mengejar target dan juga impian tersebut. Sama juga dengan bisnes ada banyak benda yang kita nak kena buat, dan somehow kalau kita tak tulis benda tu, kita akan mudah untuk lupa lah. Okay, so kita tengok kenapa reasons for preparing a business plan. Pertama adalah opportunity for entrepreneur to assess the business objectively. Bila kita buat business plan ni, inilah masa untuk kita nak lihat bisnes itu dari semua sudut. Okay, dari sudut kita sebagai seorang owner business, kita nak tengok dari sudut customer, kita nak tengok dari sudut business partner dan sebagainya. Kita akan tengok dari semua sudut. Kadang-kadang kalau kita setakat fikirkan satu idea bisnes dan kita jalankan, terus run marketing untuk promote bisnes tersebut, kadang-kadang ada banyak benda yang kita terlepas pandang. Jadi benda-benda yang terlepas pandang ni kadang-kadang boleh membuatkan bisnes tersebut down ataupun jatuh lah, sebab kita tak perasan, kita tak jangka. Dalam bisnes ni ada banyak risiko, cuma bagi saya lah, untuk business plan ni, kita hanya perlu buat, ikut pengalaman saya, kita hanya perlu buat sekiranya
kita dah buat betul-betul ataupun kita dah fikirkan risiko yang kita akan buat ni bermula daripada BMC tu sebenarnya. BMC tu adalah prerequisite untuk business plan. Bila ada BMC, kita akan start nampak daripada semua sudut dah sebenarnya. Jadi business plan ni biasanya orang buat untuk confirmkan yang bisnes tersebut dia memang nak buat, nak jalankan ataupun dia nak kembangkan bisnes dia. So itu yang kegunaan utama untuk business plan ni lah. Yang kedua, to study and evaluate the feasibility of the business. Nak tahu bisnes ini boleh menguntungkan ataupun tidak. Yang seterusnya, yang ketiga, to convince venture capitalist. Okay, ini antara sebab utama dalam dunia bisnes ni. Orang buat business plan ni satu je, sebab dia nak mohon pembiayaan ataupun dia nak mohon grant, pinjaman dan sebagainya. Dia nak dapatkan modal. Dan untuk mendapatkan keyakinan daripada orang yang nak bagi duit tu ataupun pihak yang nak memberikan duit tu, dia usahawan ni kenalah tunjukkan, dia mestilah terjemahkan, dia kena gambarkan bisnes itu dalam bentuk dokumentasi, which is business plan lah. Okay, bank ke, MARA ke, mana-mana agensi, semuanya akan minta business plan. Seterusnya, as a guideline for day-to-day management of the business, tidak hanya untuk mohon pembiayaan, tapi benda yang ada dalam business plan ni dia akan bantu kita untuk uruskan pengurusan bisnes ni dari setiap hari lah. Okay. Seterusnya dan last sekali, to be able to distribute business resources more effectively. Dalam bisnes ni dia ada banyak resources. Ada banyak benda yang kita kena control in and out dalam bisnes. Okay. Resources ni kalau secara ringkasnya kita akan nampak ataupun kita akan uruskan 3 benda. Pertama adalah human capital, human resource, sumber manusia, orang yang bekerja dengan kita ataupun kita sendiri. Yang kedua adalah duit. Kita kena uruskan duit dengan betul, keluar masuk duit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah business asset. Business asset ni ada macam-macam, sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Yang tak nampak ni biasanya dalam bentuk digital, yang nampak ni maybe dalam peralatan, mesin dan sebagainya. Okay, dalam business plan kita akan mention apa kegunaan barang-barang tersebut. Okay, siapa yang akan baca kita punya business plan? Pertama adalah diri kita sendiri sebagai entrepreneur. Yang kedua adalah investors, bankers, financial assistance providers, ni semua sama dia punya peranan mereka ni. Yang kelima adalah suppliers. Kadang-kadang ada supplier nak tengok how strong our business is sebelum dia nak supply barang dekat kita. Mungkin kadang-kadang barang tu memerlukan kredit limit yang tinggi, 500,000. So dia tak akan simply bagi dekat company yang mungkin tak boleh bayar balik ataupun company yang kecil lah. Dan last sekali adalah nombor 6 adalah customers. Ini jarang berlaku sebenarnya. Dan last sekali adalah employees. Employees ni kita tak bagi business plan, tapi kita terjemahkan dia dalam bentuk SOP, guideline dan sebagainya. Baik, ini adalah business plan format secara ringkasnya lah. Okay, kita akan mulakan dengan cover letter. Tolong buat cover letter, sebab untuk business plan ni kita nak tujukan untuk kepada mana-mana. You guys kena pilih lah. Okay, agensi ke bank ke yang korang nak mohon financing ataupun grant dan sebagainya. Buat cover letter mengatakan buat bisnes apa, nak mohon apa dan sebagainya. And then yang kedua adalah title page. Okay, title of the business plan, name and address, name of writers and date. Untuk the real format ni saya akan terangkan, saya akan tunjukkan di dalam kelas kita nanti. Okay, dalam tutorial ini sebagai teori sahaja. And then mesti ada table of contents, kandungan business plan tersebut. Executive summary ni wajib 1 page sahaja. Tak boleh
lebih daripada satu page. Sebab executive summary ni nama pun summary, benda yang pendek, dia nak summarize everything tentang bisnes kita. Ada banyak points yang kita perlu letak di dalam executive summary. Saya dah sediakan di dalam guideline. Tinggal lagi you guys perlu tulis executive summary ni mengikut requirement or structure of executive summary tersebut. And then yang kelima adalah main body of the business plan. Apa kandungan utama yang perlu ada dalam business plan, dan juga yang keenam appendices kalau ada. Baik, ini adalah main body of the business plan. Untuk dalam slide ni, dia mungkin susunannya tidak sama dengan guideline, tetapi overall semua section ini ada di dalam guideline yang saya akan berikan. Pertama adalah introduction, yang kedua adalah purpose, background of the business, background of partners, shareholder, organisation or admin plan, marketing plan, production or operation plan, dan juga financial plan. Last sekali adalah justification. So, kita tengok dulu satu persatu. Apa yang perlu ada dalam introduction adalah name of the business, nama business kita, jenis business kita, enterprise ke, sendirian berhad ke. You guys kena fikirkan, kena buat satu mock company. Okay, industry overview. Apa yang perlu ada di dalam ataupun kita ini berada di dalam niche yang mana. Okay, F&B ke, fashion ke, textile ke, dan sebagainya lah. Kemudian location of the business is our business address. Untuk business address, please identify a real business location, business address. Saya nak you guys tolong cari satu, whether nak beroperasi di shop lot biasa, nak beroperasi di tepi jalan ke, nak beroperasi di kilang ke, dalam mall ke, it's up to you. You guys kena decide dan make sure business idea ini adalah sama ataupun business idea yang you guys pakai dekat BMC. Okay, BMC dah buat. So, sekarang ni tinggal nak masukkan idea yang sama ke dalam business plan, kita nak kembangkan. Baik. Seterusnya adalah date of commencement. Bila kita ataupun bila tarikh bisnes kita ini bermula. Okay, ini korang boleh letak je tarikh yang mana satu, sebab korang tak daftar pun SSM, tak ada masalah. Okay, kemudian factors influencing choice of business, kenapa kita pilih bisnes ni, dan juga business potential. Next adalah purpose, kenapa kita tulis business plan ini. Okay, yang pertama contoh kat sini, nak dapatkan term loan bernilai RM50,000 daripada SME Bank, ataupun dia nak buat business plan ni sebagai guideline in managing the business. Okay. Alright, next adalah background of the business. Background of the business ni adalah info-info yang kita perlu letakkan di dalam business plan tersebut. Pertama adalah nama syarikat, business address, ini semua yang basic lah. Okay, ada nanti dalam guideline tersebut. Yang keempat adalah background of partners or shareholders. Yang ini kalau katakan you guys ada 5 orang dan sama ada 5 orang nak jadi shareholders pun boleh, ataupun hanya 2 orang sahaja ataupun 3 orang sahaja. So all the shareholders perlu disediakan info inilah. Yang kelima adalah organisation or admin plan. Ini lebih kepada org chart,
macam mana kita nak gambarkan people or employees dalam syarikat tersebut, workers, okay, ada siapa job description, jawatan dan tugasan, remuneration table, gaji berapa, and then termasuk kepada list of office furniture, fixtures and fitting, dan juga administrative budget. Setiap section dia ada budget dia sendiri. Kemudian marketing plan, kita nak tahu apa strategi company you guys untuk promote your product or your services. Kita nak tahu juga sales berapa, target berapa, okay. Kemudian competition, siapa kompetitor yang ada, market size berapa, market share berapa. All these things you guys kena buat sedikit study tentang competition ataupun market size yang ada di dalam Malaysia ni lah. Okay. Dan mesti ada budget, marketing strategi, nak promote di digital macam mana dan sebagainya. Section 7 adalah production or operation plan. Production ni adalah macam mana plan kita untuk menghasilkan produk tersebut. Kalau kita plan to manufacture or produce the product, operation pula lebih kepada macam mana kita nak susun operasi ataupun beza production ni adalah production benda yang kita hasilkan, 1 jam berapa dan sebagainya. Operation ni lebih kepada susun atur manusia, tools dan material yang terlibat untuk menghasilkan produk tersebut. Dan juga operasi ni dia lebih general, dia lebih besar, mengikut kepada keseluruhan bisnes. Okay, HR ni macam mana, finance dia macam mana, operation ni dia lebih besar lah. Okay, production ni salah satu part of operation team yang akan uruskan. Okay, production team adalah sebahagian daripada operation. Biasanya operation ni dia akan terlibat dengan 6 benda yang perlu diuruskan dalam bisnes. Marketing, sales, lepas tu ada admin, ada finance, ada production dan juga ada HR. Itu 6 benda tu perlu diuruskan oleh operation team lah. Okay. Next, yang ke-8 adalah financial plan. Macam mana kita nak plan costing. Okay, costing ni nanti saya akan share apakah itu capex, apakah itu opex. Saya akan share juga macam mana cara untuk mengira costing, macam mana untuk kira costing yang paling mudah sekali. Dan kemudian kita nak cuba untuk wujudkan 3 yang ke bawah tu. Cash flow, profit and loss dan juga balance sheet. Tetapi jangan risau, ini semua saya akan sediakan template Excel dan you guys kena submit semula Excel itu kepada saya. You guys hanya perlu isi mengikut ruang yang saya dah highlightkan. Tapi yang ni kita akan buat bersama-sama di dalam kelas tutorial. Yang penting you guys tak skip the class. Kalau tak nanti tak faham macam mana nak isi form ataupun Excel yang saya beri itulah. Okay, sebabnya dalam ni kita nak tengok dia punya projection selama 3 tahun. Dalam Excel tu dia dah kira siap-siap dah macam mana untuk generate 3 years punya projection. Okay, so ini adalah last kali justification. Apa yang justify lah why the project is worthy to finance. Kenapa berbaloi. Alright, so yang ini adalah administration plan. Perlu ada mission, ada objective, vision and mission, objective, business address. So basically, this is the explanation of every section. Okay, mesti ada org chart. Org chart ni tolong buat dalam bentuk hierarchy, tolong
jadi lebih kreatif dengan meletakkan nama jawatan, nama penuh jawatan, dan kalau ada gambar, letaklah gambar. Cantik sikit lah kita tengok. Okay. Ni contoh yang biasa. Tak nak follow yang ni pun tak apa, nama-nama tu you guys boleh reka lah yang sesuai dengan bisnes korang. Okay. Seterusnya adalah list of administration personnel. Ini letakkan jawatan-jawatan yang ada dan berapa orang yang mengisi jawatan tersebut. Ini untuk yang officer-officer ni lah. Kalau ada lagi yang ramai staff-staff bawahan yang tak ada yang bukan daripada tim korang contohnya, boleh je nak letak. Ibarat macam you guys are running a big company lah. Okay. Seterusnya adalah ini adalah task and responsibilities. Mesti letakkan dekat dalam business plan tu dia punya jawatan dan tugas apa. And then gaji. Okay, gaji ni ada dalam Excel. So nak letak dalam business plan pun boleh. Kalau tak nak letak, saya akan refer ke dalam Excel sahaja. List of office equipment kena letakkan dalam business plan. Fixed asset, monthly expenses dan sebagainya. Okay. Fixed asset ni dia panggil capex juga sebenarnya. Nanti saya akan explain. Investment made to purchase of assets that will be used in the organisation for more than 1 year. Kita keluarkan sekali, tapi kita boleh pakai berkali-kali. Monthly memang setiap bulan kena keluarkan lah. Okay. Marketing plan. Product or service description, tolong letakkan ceritakan produk apa ataupun servis apa yang korang jual. Dan tolong letakkan gambar. Sebab kadang-kadang letakkan nama sahaja, kita tak boleh nak gambarkan produk itu macam mana. Dan tolong letakkan gambar yang kalau tak ada pun produk tu tak real, korang generate je lah guna ChatGPT. Next is target market. Siapakah yang bakal menjadi pelanggan korang? So ini kalau tanya saya, you guys just letakkan target audience yang kita dah belajar dalam, yang saya dah explain dalam digital marketing, boleh letakkan di bahagian ini. Okay, market size yang ini you guys kena study lah dekat Google ke, cari fakta yang sebenar yang menggambarkan market size untuk niche produk korang. Competition. List at least 3 main competitors that exist in the same market area. Sama ada nak buat based on the market area ataupun boleh tengok di seluruh negara jugalah. Okay. State their strengths and weaknesses. Nanti dalam ni pun kena buat SWOT analysis jugalah. Market share. Okay, market size lain, competition lain, market share lain. Market size adalah, okay, dia kata kat sini, compute the market share as a percentage of the market size. Market size adalah jumlah keseluruhan berdasarkan target audience kita. Berapa ramai orang yang potensial membeli. Contohlah, kita ambil orang yang jual ubat gigi contohnya. Ubat gigi berapa ramai orang, ubat gigi kita target umur berapa? Colgate contohnya. Kita target orang dewasa. Tapi kita tak adalah target semua dewasa. Dalam target audience kita kena detailkan lagi. Contohnya umur daripada berapa ke berapa, 30 hingga 45. Katakan umur 30 hingga 45, dewasa, lelaki dan perempuan dalam Malaysia ni ada lebih kurang dalam 17 juta contohnya. So
market size adalah 17 juta. Tetapi market share adalah pecahan-pecahan daripada brand-brand ataupun kompetitor yang ada. So, kita kena tengok daripada situ siapa yang pegang berapa persen of market share daripada total market size tu lah. Okay, katakan 17 juta tu, Colgate conquer berapa persen, Darlie conquer berapa persen, Zaitun berapa persen, dan juga ubat-ubat gigi yang lain. So that is market share. Okay, market share refers to the estimated potential sales of the business after taking into consideration the market size and competitors' influences. So market share ni kita gambarkan dalam bentuk nilai ringgit. Kalau 17 juta tadi tu, kita kalilah dengan berapa ringgit produk yang kita jual. Ini contoh sales per year. Okay. Sales forecast ini adalah target jualan yang kita nak buat. Dia mestilah dalam unit dan juga dalam ringgit. Okay. Berapa unit yang kita nak jual setiap bulan tu, dan kita mesti ada total sales, which is unit times product price ataupun unit price, so will be equal to sales. Okay, total up 12 bulan kita akan dapat setahun punya sales. Dan please make sure sales forecast sama amount dengan BMC korang semua. Okay, itu kita perlu standardizekan. Okay, baik. Seterusnya adalah marketing strategy. Discuss the strategies concerning the following marketing mix. Okay, ini you guys boleh explore. Product or service, ceritakan pasal product or service, price, place, distribution dan juga promotion. Okay, ini adalah list of marketing budget. Yang ini yang ini adalah staff untuk marketing dan sebagainya lah. Use this same format as in admin plan. Yang ini adalah marketing budget. Fixed asset berapa. Kalau tak ada, tak payah letak. And then monthly expenses, apa yang korang nak buat. Kenapa ada salary, EPF and so. Sebab untuk refer to list of marketing personnel. So gaji dia dan sebagainya lah. Okay, yang penting mesti ada budget-budget lain untuk kerja-kerja marketing. Contoh dekat sini adalah pamphlets and brochures. Van sebab dia nak bawa staff untuk pergi ke ni lah, tempat-tempat untuk marketing dan sebagainya. Okay. Operational plan, state the key steps or phases in the operations process towards producing the product or providing the service. Apakah langkah untuk menghasilkan produk kita atau kita melaksanakan servis ataupun perkhidmatan tersebut. Okay, ini yang kita akan kita kena buat. Okay, pilih satu flow yang ada dalam bisnes kita dan kemudian kita suruhlah team kita dan sebagainya untuk identify dia punya step by step dia. Okay, baik. So, kita kena buat flowchart. Kita pilih satu servis, satu proses, dan kita kena buat contoh. Ini contoh yang sangat panjang lah. Ada 5, 6 dah cukup dah. Dan kena guna conventional simbol ni ataupun ada benda-benda lain lagi lah. Simbol contohnya macam diamond untuk decision dan sebagainya lah. Okay, gunakan standard process flow punya icon. Next adalah capacity planning or production schedule. Berapa yang boleh diproduce sehari ataupun service, hours of service.
Next is material requirement. Kalau ada raw material yang korang perlukan. Kalau katakan tidak buat any production, which is katakanlah buat di kilang lain, so tak perlu materials requirement. So dia korang hanya perlu tulis sebagai stock take. Okay, kita ambil stock daripada supplier. Okay, ini pun sama. Okay, machine and equipment. Next, perlu ada layout plan. Sebab kita tadi dah decide untuk bisnes ini ada operation premise, mesti ada premise. So, you guys kena plan dalam premise tersebut, dalam kedai tersebut macam mana nak susun atur dia punya kita nak susun atur dia punya kedudukan, perabot dan sebagainya. So you guys kena buat benda ni. Location adalah gambar yang berkaitan dengan tempat yang kita nak beroperasi tu, premise tu. Tolong ambil gambar, letakkan dekat sini. Operation budget, kita kena letakkan lah. Okay. Last sekali, okay, financial plan ni kita akan tengok dalam kelas yang lain, kelas yang khas untuk buat financial ni. Saya akan explain secara detail. So far, untuk topik berkaitan dengan business plan ni, dia akan terbagi kepada dua lah. Pertama adalah penghasilan business plan itu sendiri, dokumen tu. Yang kedua adalah penghasilan financial plan ini. Ini saya tak akan cerita dalam ni sebab dia agak banyak dan agak detail. Kita akan jumpa masa tutorial nanti, tutorial yang khas, mungkin bukan minggu depan tapi mungkin minggu lagi satu, saya akan ceritakan dengan detail tentang financial plan. Okay, baik. Itu sahaja untuk video kali ini. Anything, you guys boleh PM saya ataupun tanya di dalam grup. Dan sebarang detail ataupun macam mana cara untuk buat, untuk how to write the business plan, saya akan tunjukkan semasa kelas tutorial nanti. Okay. Itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa pada kelas tutorial nanti.